Barisan Nasional BN menyambut baik saranan pemimpin PAS supaya pengundi dan penyokongnya mengundi calon BN di DUN yang tidak ditandingi parti itu. Pengerusi BN merangkap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau dan kepimpinan menghargai sokongan itu dan mahu diterjemahkan kepada semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang ditandingi BN. Ya, baguslah kalau menyokong seluruh 56 calon-calon BN yang bertanding di negeri Johor ni, dan saya harap kata-kata itu dapat ditunaikan dan diterjemahkan. Kita tidak mahu hanya menanam tebu di hujung bibir. Okey? Beliau berkata demikian mengulas saranan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man agar penyokong dan pengundi mengundi calon BN bagi kerusi yang tidak ditandingi parti itu. Terdahulu Ahmad Zahid melancarkan jentera BN Dewan Undangan Negeri DUN Parit Yani dan DUN Parit Raja di dataran Tanjung Simpang di Batu Pahat pada 28 Jun.